Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Taharah, tajuk air musyammas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin arhamna. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, objektif cikgu pada hari ini ialah yang pertama, memahami pengertian dan hukum air musyammas, dan yang kedua, mengetahui sebab dan penerangan bagi hukum tersebut. Okey, pengertian air musyammas ialah air yang panas disebabkan cahaya matahari pada negeri yang berhawa panas seperti Brunei, dan ia disimpan di dalam bekas daripada besi atau tembaga yang boleh berkarat. Okey, penerangan air musyammas, air yang tidak termasuk ialah air yang disimpan dalam bekas emas atau perak. Yang kedua, air panas di negeri yang bukan berhawa panas seperti negeri England. Yang ketiga, air sawah atau air telaga. Hukum air musyammas, ia adalah suci lagi menyucikan, tetapi makruh digunakan pada badan seperti untuk bersuci dan atau untuk minum. Penerangan hukum mengenai dengan makruh tadi itu, ketajaman cahaya matahari boleh menimbulkan minyak busuk yang terapung. Jadinya makruh kita digunakan kerana jika terlekat pada badan semasa panas, maka boleh memudaratkan dan menyebabkan penyakit sopak, iaitu penyakit kulit. Okey, itu saja, dan penerapan akhlak kita ni hari ini ialah kita ni perlu menjaga kesihatan dan kebersihan tubuh badan, dan yang kedua, menjauhi perkara yang boleh membawa kemudaratan kepada kita ni. Okey, fatahallahu alaikum, ila liqa, ma'assalamah.